Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kami akan membentangkan video di bawah tajuk Pemikiran Pembaharuan Islam bagi tokoh Ali An-Nanawi. Berikut merupakan nama bagi ahli kumpulan kami, iaitu kumpulan 3 yang terdiri daripada saya sendiri, iaitu Muhammad Mushrif Hamisham, Aiman Hakimi Hussein, Akil Farhan Muhammad Khairi, Muhammad Afiq Rafi dan juga Wan Ikhwan Zaki bin Warasilan. Baiklah, sebagai pendahuluannya, pemikiran pembaharuan Islam merupakan usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta gerakan ini muncul sebagai tindak balas ataupun respon terhadap kemunduran umat akibat penjajahan Barat, kemerosotan ilmu pengetahuan dan pengaruh sekularisme. Adapun Ali An-Nanawi ataupun nama sebenar beliau adalah Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nanawi, yang mana beliau merupakan tokoh pembaharuan Islam abad ke-20, yang mana beliau ni menekankan bahawa kebangkitan ini perlulah bermula dengan pembinaan rohani, pengukuhan akidah dan juga pembinaan akhlak. Tambahan pula, beliau menjelaskan bahawa kemunduran umat berpunca daripada pengabaian ajaran Islam serta peniruan budaya Barat yang tidak berlandaskan syariat Islam. Adapun juga pendekatan pembaharuan beliau juga berasaskan Al-Quran, pendidikan, dakwah secara menyeluruh, menekankan keseimbangan antara luaran iaitu material dan dalaman iaitu spiritual, dan juga pendekatan beliau menolak fahaman materialism dan sekularisme yang mana membawa kepada keruntuhan moral. Baiklah, adapun latar belakang Abu Hasan Ali Al-Nanawi. Dari segi aspek kelahiran, beliau lahir pada 6 Muharram 1333 Hijrah bersamaan 23 November 1914 di Takiakala, Revali, Uttar Pradesh, ini di India. Beliau berasal daripada keluarga Said, ini keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu Nabi Muhammad iaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari segi aspek pendidikan pula, beliau ni berguru dengan banyak ulama besar di India dan di Madinah. Antaranya adalah Syekh Khalil Ibnu Muhammad Al-Anhari Al-Yamani untuk memperdalam bahasa Arab dan tata bahasanya. Selain itu, beliau juga berguru dengan Prof. Dr. Taqiyuddin Al-Hilali saat beliau menjadi dosen di Nadwatul Ulama pada tahun 1930. Beliau banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu termasuk teologi iaitu ilmu kalam, tafsir, fiqh, hadis dan sastra Arab. Pendidikan tertinggi beliau adalah di Lucknow University. Dari segi aspek karier pula, di Nadwatul Ulama, beliau mengabdikan hidupnya di Seminar Nadwatul Ulama Lucknow sebagai pengajar dan rektor bertahun-tahun. Beliau juga memegang banyak organisasi internasional seperti anggota pendiri Rabitah Al-Alam Al-Islami iaitu World Muslim League, pendiri Rabitah Al-Adab Al-Islami Al-Alamiyah iaitu Universal League of Islamic Literature, dan anggota Dewan Penasihat Oxford Centre for Islamic Studies. Beliau juga telah banyak keluarkan karya tulis beliau kerana beliau adalah penulis yang sangat produktif. Menulis sekitar 50 buku utama dan ratusan artikel atau makalah dalam bahasa Arab dan Urdu. Antara karya monumentalnya adalah Mazhar Khasir Al-Alam di Intihad Al-Muslimin, iaitu apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam. Selain itu, karya beliau adalah Tarikh Idawat fi Azimat, iaitu Saviors of Islamic Spirit, iaitu sebuah sejarah pemikiran dan perjuangan para tokoh pembaru Islam. Seterusnya, dari segi aspek pemikiran dan pengaruh. Beliau terkenal kerana kritiknya tajam namun objektif terhadap peradaban Barat yang dianggapnya mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Beliau mempopularkan konsep moden jahiliyah untuk menggambarkan pemisahan nilai-nilai konsep ketuhanan dari peradaban manusia saat ini. Pengaruh pemikiran beliau meluas hingga ke Asia Tenggara termasuk menginspirasi gerakan pemuda Islam seperti ABIM di Malaysia. Dan akhir sekali, penghargaan dan akhir hayat beliau. Atas dedikasinya, beliau menerima banyak penghargaan internasional termasuk King Faisal Award 1980 dan penghargaan Islamic Personality of the Year dari Uni Emirat Arab pada tahun 1999.
Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi wafat pada hari Jumaat, ini 31 Disember 1999 bersamaan 22 Ramadan 1420 Hijrah, iaitu pada usianya 85 tahun saat beliau sedang bersiap untuk melaksanakan solat Jumaat di kediamannya di Rebali. Sebagai bentuk penghormatan, solat jenazah ghaib dilakukan untuk beliau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selain itu, konsep pemikiran pembaharuan Islam menurut Ali An-Nadwi, yang mana dia ada teras pemikiran, kritikan terhadap Barat, kritikan terhadap umat kontemporari dan solusi utama. Konsep pemikiran yang pertama ialah teras pemikiran, yang mana ia menggabungkan kemuliaan syariat dengan kemuliaan zaman moden demi mengembalikan umat sebagai pemimpin taman dunia. Seterusnya ialah kritikan terhadap Barat, yang mana ia menolak materialisme dan sekularisme Barat yang merosakkan nilai spiritual dalam mencetuskan krisis sejagat. Yang keempat ialah kritikan terhadap umat kontemporari, yang mana ia menolak kejumudan ulama tradisionalis yang menutup mata terhadap kemajuan sains dan teknologi moden. Dan akhir sekali, konsep pemikiran pembaharuan Islam menurut Ali An-Nadwi ialah iaitu solusi utama, yang mana pembaharuan ataupun reformasi sistem pendidikan untuk melahirkan intelek rabani yang kritis dan berakhlak mulia. Seterusnya, sambungannya ialah kita kenal dulu apakah pengertian tajdid dan islah. Tajdid ni adalah satu pembaharuan. Ianya bukan merombak prinsip agama atau mencipta hukum baru yang menyimpang. Dan tajdid ni adalah usaha ijtihad untuk menghidupkan kembali roh Al-Quran dan Sunnah dalam mendepani cabaran moden. Dan tajdid ni juga ia memurnikan ajaran Islam daripada unsur khurafat dan ibadah akibat kelemahan kepimpinan spiritual. Seterusnya adalah maksud islah ataupun hakikat islah yang maksud pembaikan. Islah ini adalah bertindak sebagai satu ejen perubahan sosial di peringkat pelaksanaan, dan ia juga merawat kepincangan moral, membetulkan salah faham teologi dan membina semula institusi masyarakat mengikut acuan syariat. Kepentingan pembaharuan dalaman umat Islam. Yang pertamanya iaitu kepentingannya adalah fungsi penyucian ataupun orang panggil pembersihan jiwa dan minda, iaitu membersihkan fahaman masyarakat daripada benda khurafat, bid'ah dan penyelewengan teknologi. Dan yang seterusnya, kepentingan pembaharuan ini adalah untuk meruntuhkan taklid buta, yang mana ia membina semula budaya ijtihad yang dinamik dalam kalangan sarjana Islam. Dan kepentingan yang ketiganya iaitu mendepani cabaran alaf baru, yang mana ia memberikan solusi Islam terhadap isu kompleks moden. Contohnya daripada segi bioteknologi, ekonomi digital dan kecerdasan buatan, tanpa mengorbankan prinsip asal agama. Sambungannya ialah kritikan terhadap kemunduran umat Islam. Itu pun salah satu konsep, yang mana kritik terhadap kemunduran umat Islam ni punca utama kemunduran, iaitu kegagalan kepimpinan rohani dan kelemahan dalaman umat dalam menghayati Islam secara syumul, iaitu secara menyeluruh. Seterusnya iaitu kehilangan roh agama, yang mana Islam ini dia bertukar menjadi sekadar ritual luaran, simbolik dan juga adat resam yang kehilangan jiwa. Dan kritik terhadap kemunduran Islam ni dia dibahagikan kepada dua kutub ekstrim yang merosakkannya, iaitu yang pertamanya yang merosakkan kejumudan ilmu. Kejumudan ilmu ni ialah golongan-golongan tradisionalis yang menolak kemajuan sains kontemporari. Seterusnya, dua kutub ekstrim yang merosakkannya ialah taksub Barat, yang mana intelektual sekular yang meniru budaya Barat secara membetul-tuli sehingga mencetuskan krisis identiti. Baiklah, berikut adalah ciri-ciri utama pemikiran pembaharuan Islam yang dibawa oleh Syed Abu Hasan Ali An-Nadwi. Berdasarkan sumber-sumber yang diberikan, yang pertama, penekanan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ali An-Nadwi menegaskan bahawa kekuatan dan keaslian Islam sepanjang sejarah
bergantung kepada kepatuhan terhadap ajaran asasnya yang murni. Ini kembali kepada sumber asal. Beliau menekankan bahawa setiap zaman memerlukan tokoh pejuang yang menyerang inovasi bid'ah dan mengembalikan semangat sebenar iman melalui penegasan semula sunnah Nabi SAW. Dalam karyanya, beliau menonjolkan tokoh sejarah seperti Umar bin Abdul Aziz yang berjaya melakukan pembaharuan kerana menekankan keperluan mengikuti Al-Quran dan ajaran para sahabat. Beliau percaya bahawa ijtihad mestilah sentiasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk membuktikan kedinamikan Islam dalam menangani isu moden. Seluruh kehidupan beliau ditumpukan untuk menyeru umat Islam agar kembali kepada kedua-dua sumber agung ini. Seterusnya, pembinaan akhlak dan kerohanian. Bagi An-Nadwi, krisis utama umat Islam hari ini bukanlah semata-mata masalah politik atau ekonomi, tetapi lebih bersifat spiritual dan intelektual. Jadi, yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Beliau memperkenalkan metod pembaharuan yang berteraskan tarbiyah dan tazkiyatun nafs sebagai tunjang pembinaan individu Muslim. Reformasi sosial atau politik hanya akan berjaya jika dimulakan dengan pembentukan spiritual yang kuat. Yang kedua adalah konsep ihsan. Ali An-Nadwi menekankan kepentingan konsep ihsan, iaitu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, yang akan membimbing kata-kata, perbuatan dan sikap seseorang ke arah kebenaran. Dan yang ketiga adalah pendidikan sebagai transformasi jiwa. Beliau berpendapat bahawa pendidikan bukan sekadar mengumpul maklumat, tetapi alat untuk transformasi jiwa dan hati bagi membina ummah yang bertamadun tinggi. Dan ciri-ciri pemikiran pembaharu Islam beliau yang terakhir adalah penolakan sekularisme Barat dan kepentingan pendidikan Islam. Yang pertama adalah jahiliah moden. Beliau mempopularkan konsep jahiliah moden untuk menggambarkan sekularisme yang memisahkan nilai wahyu daripada kehidupan manusia sekaligus menyebabkan manusia kehilangan kompas moral. Yang kedua adalah penyatuan ilmu, iaitu nakli dan akli. Beliau menolak dualisme pendidikan yang memisahkan antara ilmu agama, iaitu nakli, dan ilmu rasional, iaitu akli. Beliau menyeru agar sistem pendidikan Islam disusun semula untuk menggabungkan tuntutan spiritual dengan keperluan material moden. Dan yang terakhir adalah kemandirian pendidikan. Jadi, beliau juga menggesa pemimpin Islam untuk menyusun semula sistem pendidikan mengikut acuan sendiri bagi menghentikan hegemoni pendidikan Barat dan menghapuskan mentaliti hamba dalam kalangan intelek Muslim. Beliau percaya umat Islam mesti menguasai sains dan teknologi bukan untuk meniru Barat, tetapi untuk mengatasi mereka dan memimpin dunia semula dengan nilai-nilai ketuhanan. Baiklah, pada sudut lain, sudah tidak dinafikan terlalu banyak sumbangan yang telah disumbangkan oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam pembaharuan Islam. Adapun yang pertama adalah melalui penulisan dan karya ilmiah. Dan penulisan ini sebagai asas dakwah dan Islam ataupun pembaharuan untuk menyedarkan umat tentang punca kemudaratan Islam. Bahkan penulisan ini untuk mengemukakan penyelesaian yang berasaskan Quran dan juga Sunnah. Adapun contoh karya ilmiah beliau adalah Mazhar Khasirun al-Alam bi-Inhitatul Muslimi ataupun lebih dikenali sebagai Islam at the World. Yang kedua adalah Qasusun Nabiyyin. Yang ketiga adalah yang masyhur juga kita Rijalul Fikri wa Da'watu fil Islam ataupun Survivors of Islamic Spirit. Ataupun yang keempat adalah Al-Arkanu Arba'ah ataupun The Four Pillars of Islam. Dan ada pun banyak lagi karya yang telah dikemukakan oleh beliau. Adapun sumbangan beliau yang kedua adalah melalui peranan dan penglibatan beliau dalam dakwah dan pendidikan. Yang pertama adalah asas pembaharuan Islam dengan bertujuan untuk mengatasi kemudaratan umat yang berpunca daripada lemahnya penghayatan agama, keruntuhan akhlak dan sistem pendidikan. Yang kedua adalah pendekatan berasaskan Quran dan Sunnah yang mana memfokuskan kepada pembinaan rohani, menyucikan jiwa dan pembentukan akhlak serta menolak pendekatan ekstrim. Ataupun yang ketiga adalah untuk memperbarui sistem pendidikan Islam dengan melibatkan penglibatan dalam Nadwatul Ulama dengan menyatukan ilmu agama dan ilmu moden. Dan ada pun peranan yang keempat adalah melalui pendidikan sebagai asas pembentukan Islam, yang mana hal ini bukan sekadar menyampaikan ilmu tapi juga pembangunan akhlak, sasiah dan kesedaran dakwah.
Dan seterusnya adalah sumbangan beliau yang lain juga dapat dilihat melalui pengaruh terhadap gerakan Islam kontemporari, yang mana pengaruh beliau ni mempengaruhi gerakan Islam di pelbagai negara, meliputi dalam aspek dakwah, pendidikan, kerohanian dan pembinaan masyarakat Islam seimbang. Adapun yang kedua adalah pengaruh kepada Angkatan Berjaya Islam Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai ABIM, yang mana penekanan terhadap keseimbangan ilmu, amal dan kerohanian serta kesedaran menghadapi cabaran sekularisme dan materialisme. Yang ketiga adalah perjuangkan pendekatan dakwah yang bersifat wasatiyah, iaitu sederhana, yang mana mengutamakan hikmah, menolak ekstremisme dan amalan takfir, serta menegaskan bahawa pendakwah adalah pemimpin masyarakat ataupun istilahnya adalah du'ah lakudah. Dan ataupun yang pengaruh yang ketiga adalah reformasi pendidikan melalui gabungan ilmu wahyu dan ilmu badai, yang mana konsep qadim musalih wa jadidun nafi' bagi melahirkan generasi Islam yang mampu menghadapi cabaran semasa tanpa kehilangan identiti Islam. Adapun yang terakhir adalah menyumbangkan kepada kebangkitan tamadun Islam moden, yang mana untuk mengekalkan asas kerohanian, tradisi Islam dan pembangunan intelektual sebagai teras pembaharuan umat. Seterusnya, analisis pemikiran pembaharuan Islam Abu Hassan Ali An-Nadwi. Jadi yang pertama adalah cara pemikiran bersifat holistik ataupun menyeluruh. Menyeluruh di sini bermaksud bukan sekadar pemikiran yang dibawa oleh beliau bukan sekadar merangkumi sesuatu yang materialistik, sebagai contoh politik, ekonomi, kenderaan. Malah dia menyeluruh sehinggakan menyentuh aspek-aspek kerohanian, sebagai contoh akhlak, akidah. Kerana menurut beliau aspek-aspek ini penting untuk menentukan masa depan suatu tamadun lah, terutamanya Islam. Jadi senang kata, runtuhnya akhlak bermaksud runtuhnya suatu tamadun. Yang kedua, memfokuskan pembaharuan insan sebagai mekanisme kemajuan suatu tamadun. Seperti yang saya katakan tadi, pemikiran yang dibawa oleh beliau adalah pemikiran yang memfokuskan kepada pembaharuan insani, yang memfokuskan kepada aspek-aspek kerohanian terlebih dahulu. Bukan semata-mata hanya materialistik, ekonomi, politik dan sebagainya. Namun, yang dibawa oleh beliau adalah pembaharuan dari segi dalaman, yang menurut beliau menjadi alat untuk sesuatu tamadun itu maju. Seterusnya, menolak dan mengkritik pemikiran barat yang memisahkan agama dalam kehidupan ataupun sekularisme lah, yang mana pada ketika itu tersebar luas lah pemikiran seperti ini. Namun apa yang disampaikan, apa yang disyorkan oleh Abu Hassan Ali An-Nadwi ni, menolak dan mengkritik itu bukanlah menolak sepenuhnya. Namun kita mengambil manfaat. Apa yang boleh diambil, kita ambil. Apa yang boleh kita tinggalkan ataupun apa yang keruh, kita tinggalkan. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Seterusnya, kita pergi kepada kekuatan pemikiran pembaharuan Abu Hassan Ali An-Nadwi. Jadi pertama, pembaharuan akidah dan kerohanian sebagai asas kebangkitan tamadun. Seperti yang saya katakan tadi, saya jelaskan tadi, pemikiran yang dibawa oleh beliau ini adalah memfokuskan kepada aspek kerohanian. Sebagai contoh, akidah, akhlak, etika dan sebagainya lah. Kerana menurut beliau, suatu tamadun itu runtuh berpunca daripada runtuhnya akhlak mereka. Jadi ini pendapat yang dipegang oleh oleh beliau lah. Jadi beliau berpendapat bahawa sebarang usaha pembaharuan yang ingin dilakukan dalam suatu tamadun itu tidak boleh tertumpu hanya dari aspek politik, dari aspek ketenteraan, ekonomi dan sebagainya. Harus dibawa seiring pembaharuan tersebut dari segi aspek kerohanian juga. Pendek kata, sekiranya suatu pembaharuan yang dilakukan itu
tanpa ada aspek kerohanian tidak akan kekal selamanya. Ini pendapat oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi lah. Dan ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang menjelaskan sesuatu kaum itu tidak Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum itu melainkan kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Jadi tanpa akidah yang mantap, umat Islam tidak boleh nak suatu tamadun itu tak boleh nak maju ke hadapan lah. Tanpa akhlak yang baik, tanpa akidah yang mantap, umat Islam tidak boleh maju ke hadapan. Dan pendapat ini, pendekatan yang dibawa oleh beliau ni sebenarnya relevan lah. Sebabkan masyarakat Islam ataupun kaum muslimin pada zaman kini menghadapi pelbagai cabaran pemikiran, sebagai contoh sekularisme, liberalisme, materialisme dan pelbagai lagi pemikiran yang boleh menggoyahkan akidah Islam itu sendiri. Yang kedua, pendidikan bersepadu sebagai medium pembinaan tamadun. Jadi antara kekuatan pemikiran yang dibawa oleh beliau ni adalah menekankan pendidikan lah. Kerana menurut beliau, antara instrumen penting ataupun utama dalam membina tamadun adalah terletak pada pendidikannya. Jadi beliau sangat mengkritiklah sistem pendidikan yang dibawa oleh Barat yang mana memisahkan ilmu agama daripada kehidupan, memisahkan ilmu agama daripada ilmu akademik, ataupun lebih mudah pemikiran sekularisme lah. Yang mana benda ni dia bukan memajukan, malah dia memundurkan, sebabkan berbalik kepada konsep yang dibawa oleh konsep pemikiran yang dibawa oleh Abu Hasan. Suatu tamadun itu akan maju sekiranya akhlak dan akidahnya mantap lah. Dan ini selaras dengan falsafah pendidikan Islam lah, yang mana meletakkan pembangunan insani secara menyeluruh itu adalah sebagai matlamat utama pendidikan. Yang ketiga, keseimbangan antara kemajuan moden dan nilai Islam ataupun wasatiyah. Jadi satu lagi kekuatan yang kekuatan pemikiran pembaharuan yang dibawa oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi adalah beliau pemikiran beliau ni bersifat wasatiyah, bukan sahaja holistik ataupun menyeluruh, tapi bersifat sederhana wasatiyah dalam menilai tamadun moden ni lah. Jadi walaupun beliau mengkritik tamadun Barat kerana terlalu mengutamakan politik, mengutamakan materialisme, senang cerita, ataupun individualisme, beliau dalam masa yang sama tidak pernah menolak kemajuan sains, teknologi dan pembangunan ekonomi secara mutlak. Sebaliknya, beliau berpandangan bahawa umat Islam perlu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi moden. Namun segala bentuk kemajuan tersebut hendaklah dipandu. Dalam masa yang sama, mesti dipandu oleh nilai-nilai Islam agar tidak membawa kepada kerosakan akhlak dan kerosakan jati diri umat Islam itu sendirilah. Jadi pendekatan ini sangat relevan lah di masa kini, sebabkan sekarang sekarang zaman makin lama makin moden, makin lama makin moden dan makin lama makin banyak konflik. Sebabkan mungkin sekarang ni kan sebagai contoh teknologi AI, ada yang mensalahgunakan AI tersebut untuk menipu orang. Jadi etika ini kita boleh follow, kita boleh ikuti perkembangan teknologi, namun kita harus menggunakan teknologi yang sedia ada dengan etika ataupun dengan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Islam. Itulah yang dimaksudkan oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Okey, baik. Saya akan sambung untuk analisis pemikiran pembaharuan Islam Abul Hasan Ali An-Nadwi. Yang kedua, cabaran dan kritikan.
Pemikiran An-Nadwi turut berhadapan dengan beberapa cabaran dan kritikan. Antaranya ialah polemik terhadap penggunaan istilah tasawuf. Bagi mengelakkan salah faham, beliau lebih banyak menggunakan istilah seperti tazkiyatun nafs, ihsan dan fiqh al-batin untuk menjelaskan proses penyucian jiwa. Selain itu, gaya penulisan beliau yang tinggi, panjang dan dipengaruhi unsur sastra Arab menyebabkan sesetengah karya sukar diterjemahkan dengan tepat. Keadaan ini boleh menyebabkan pembaca bukan Arab kurang memahami maksud sebenar pemikirannya. An-Nadwi juga menerima kritikan kerana penentangannya terhadap sekularisme dan materialisme Barat. Namun begitu, beliau sebenarnya bukan menolak kemajuan Barat secara keseluruhan. Sebaliknya mengkritik pemisahan agama daripada kehidupan serta kemajuan yang mengaitkan nilai moral. Terdapat juga risiko salah tafsir terhadap karya beliau sekiranya dibaca secara terpisah dan tidak menyeluruh. Walaupun berhadapan dengan pelbagai kritikan, pemikiran An-Nadwi masih kekal relevan kerana menekankan keseimbangan antara kerohanian, ilmu dan kemajuan moden. Okey, kita teruskan dengan analisis pemikiran pembaharuan Islam Abul Hasan Ali An-Nadwi yang ketiga, iaitu relevansi pemikiran pada masa kini. Pemikiran An-Nadwi masih relevan pada masa kini kerana beliau melihat kemajuan bukan sekadar melalui ekonomi, politik atau teknologi, tetapi turut bergantung pada akhlak dan nilai kemanusiaan itu sendiri. Antara gagasan penting beliau ialah pusaka nubuah, iaitu menghidupkan semula nilai seperti amanah, keadilan, belas kasihan dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Nilai ini penting dalam menghadapi masalah semasa seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sikap terlalu mengejar kebendaan. Selain itu, An-Nadwi menekankan pemulihan jati diri umat Islam agar tidak hanya meniru budaya luar secara pasif. Namun, beliau bukan menolak kemajuan Barat sepenuhnya. Sebaliknya, umat Islam perlu menguasai ilmu dan teknologi moden dengan tetap berpegang pada prinsip agama. Dalam bidang pendidikan pula, beliau menggalakkan penggabungan ilmu agama dan ilmu semasa supaya dapat melahirkan individu yang bukan sahaja berkemahiran tetapi juga berakhlak dan bertanggungjawab. Justru, pemikiran An-Nadwi masih kekal relevan sebagai panduan membina masyarakat moden yang maju, berintegriti dan berteraskan nilai Islam itu sendiri. Secara keseluruhannya, Abul Hasan Ali An-Nadwi merupakan tokoh pembaharuan Islam yang melihat bahawa kemunduran umat bukan hanya disebabkan kelemahan politik atau ekonomi, tetapi turut berpunca daripada kelemahan iman, akhlak dan kerohanian. Oleh itu, beliau menekankan bahawa perubahan perlu bermula dengan pembinaan manusia terlebih dahulu melalui pengukuhan akidah, pendidikan dan penyucian jiwa. Pada masa yang sama, beliau tidak menolak kemajuan moden tetapi menegaskan bahawa kemajuan sains dan teknologi mesti dipandu oleh nilai Islam. Dalam bidang pendidikan pula, An-Nadwi menggalakkan penggabungan ilmu agama dan ilmu moden supaya dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak dan mempunyai jati diri Islam. Justru, pemikiran beliau masih relevan dalam menghadapi cabaran semasa seperti sekularisme, krisis identiti dan kemerosotan moral. Kesimpulannya, gagasan An-Nadwi boleh dijadikan panduan dalam membina individu masyarakat dan tamadun Islam yang seimbang.